Matematik tahun 1 muka surat 63. Selesaikan aktiviti 1. Soalan pertama, siapa bilang 10 10? Bermaksud 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 10. Itu adalah maksudnya. So kat sini kita boleh nampak bahasa 10, 15, 10, 25, 30. So, Basir bukan orangnya. Kita tengok pula min. 10, 12, 14, 16. So, yang ni 2, 2, 2, 2. Bukan. Yang ni 5, 5, 5, 5. Bukan juga. Basir bukan. So, jom kita tengok retika. 10, 20, 30, 40. So, jawapannya adalah retika yang bilang 10, 10. Jadi kita tulis nama retika. Okey, dah siap. Soalan kedua pula. Ada 4 kad nombor. Rita pilih nombor paling kecil. Apakah nombor itu? So kat sini kita kena tengok yang mana nombor yang paling kecil. Yang ni paling besar, betul tak? Yang ni juga besar. Yang ni juga besar. So, jawapannya adalah yang ini. So, jawapannya adalah 12. Kita tulis dekat sini 12. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 63.